Hai, saya Liza Ramzi. Hari ini kita dalam segmen resepi Ramadan bersama Adabi. Okey, hari ini akak nak kongsikan resepi udang masak Thai. Jom kita start. Okey, mula-mula udang dah dibasuh bersih. Lepas tu kita gaulkan dengan garam. Ini kunyit. Gaulkan dengan kunyit dan garam. Gaul rata. Minyak dah panas, masukkan udang. Udang ni tak perlu goreng lama sangat. Kita goreng separuh masak aje. Okey. Udang dah nampak kemerahan macam ni, kita angkat dulu. Okey. Lepas tu kita tumiskan bawang putih, bawang merah, cili merah. Kalau suka pedas, kita tambahkan cili padi merah. Tumis sekejap. Lepas tu kita masukkan serai yang dah diketuk. Masukkan sedikit gula. Lepas tu kita tumis hingga pecah minyak. Alah, mana apron ni? Dah macam kecil ni. Apalah director ni, apron pun tak nak kasih. Sini cepat. Kita dah pecah minyak. Kita masukkan sos tiram. Lepas tu kita masukkan sos cili Adabi. Sos cili Thai ya. Sedap sos cili ni tau. Sekali rasa nak lagi. Lepas tu kita masukkan udang. Gaul rata. Okey, kacau-kacau. Bagi dia masak sekata. Okey, lepas tu kita masukkan sos ikan Thai. Lepas tu perisa limau Adabi. Last sekali kita masukkan bawang Holland. Lepas tu daun limau purut. Dan nama pun masakan Thai kan. Wajib ada daun limau purut. Itu kacau rata. Okey, udang masak Thai dah siap. Selamat berbuka bersama keluarga.